Tapi dalam banyak-banyak perintah Rasulullah, ada satu perintah Rasulullah yang kita tak nak ikut. Bila masa kita tak nak ikut, Ustaz? Ada, kita tak nak ikut. Yang lain kita ikut. Rasulullah suruh makan kurma, pergi cari kat jalan Masjid India, cari kurma. Rasulullah ni suruh kita ni sedekah, kita punya panjang tangan sedekah pada orang, kita ikut. Kita selawat ni tuan-tuan tiap-tiap hari, berapa kali selawat kat Rasulullah, semua kita ikut. Tapi ada satu perintah Rasulullah kita tak nak ikut. Apa dia? Rasulullah kata berkasih sayang. Rasulullah kata jangan gaduh-gaduh. Rasulullah cakap bersatu padu. Yang tu yang tak nak ikut. Sayang orang Malaysia, tuan-tuan. Buat masjid, buat surau, semua ikut. Pergi haji, semua ikut. Buat tawaf, semua ikut. Tapi Nabi kata, ikut aku, jangan berpecah belah. Yang ni geleng kepala. Kami tak nak ikut, kami nak gaduh juga. Macam mana nak masuk syurga, tuan-tuan? Saya pakai songkok hitam, pakai baju cantik-cantik, semayang rajin-rajin, tiba-tiba jiran sebelah rumah saya tak cakap, tak tegur dah 6 bulan dah. Pasal dia bendera lain, saya bendera lain. Minta maaf saya tak cakap dengan dia. Kan dia Islam, Islam tak Islam. Dia bendera lain, saya bendera lain. Taubat lahum saya tak baik. Nabi kata la yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang putus silaturahim. Habis semayang tiru cara Rasulullah, puasa tiru Rasulullah, pegang anak yatim tiru cara Rasulullah, tapi Rasulullah kata jangan berpecah belah. Yang tu tak nak. Habis. Itulah tajuk kita malam ni. Baik pun masuk neraka. Kenapa inilah dia. Baru saya nak masuk tajuk. Astaghfirullahaladzim. Tadi Ustaz, tadi mukadimah. Ni baru nak masuk tajuk.